Anak 6 tahun dah boleh masuk darjah 1? Okey ke tak okey? Dengar sini bagi faham. Dulu, ramai mula sekolah umur 7 tahun. Tapi, sekarang kerajaan bagi pilihan anak masuk umur 6 kalau anak dah bersedia. Telah melaksanakan umur 6 tahun bagi kemasukan tahun 1. Bukan wajib, tapi pilihan je. Kelebihan banyak juga. Anak dah mula belajar lebih awal. Kalau dia dah pergi prasekolah umur 5, masuk darjah 1 umur 6, terus selari dengan kawan-kawan. Maksudnya, tamat sekolah menengah pun lebih awal. Boleh mula kerjaya atau sambung belajar lebih cepat. Sistem pun ikut pelan pendidikan baru. Lebih fleksibel ikut zaman sekarang. Tapi jangan ingat semua senang. Dengar sini bagi faham lagi. Anak 6 tahun mungkin belum cukup matang untuk handle tekanan belajar. Ada risiko penat, susah fokus atau rasa rendah diri sebab umur lebih muda dari kawan-kawan. Guru pun kena adjust cara mengajar, silibus mungkin lebih perlahan supaya semua anak boleh ikut. Ini belum kira lagi isu kelas sesak, sekolah padat, dah ramai-ramai ni terdedah risiko kes buli bertambah, cikgu stres, mana nak kerja silibus, tak mampu nak fokus setiap murid dan anak stres awal. Umur 6 tahun dah kena push untuk perform. Kerajaan patutnya kena faham, anak-anak bukan bahan eksperimen. Pendidikan perlu mengutamakan keseimbangan perkembangan insan. Buat perubahan sebesar ni, ada tanya kanak-kanak dan mak ayah dulu tak? Mak ayah kat luar sana, setuju ke tak setuju dengan idea ni?